I kena bikin dengan mak dia. Mak dia macam mana? So I kenal dengan satu hamba Allah ni. Kita dah kenal, get to know each other, blah blah blah. So one day dia ajak datang rumah, kenal dengan mak dia. Okay, so dia kenalkan mak dia. At first mak dia tak suka, tak tahu nak cakap macam mana. Maybe I ni senang berbual dengan mak-mak kot. Peramah lah. Peramah kan, kenal dengan mak dia. Kita dah sayang lah gitu. So one fine day, mak dia ajak lunch without him around. Datang rumah lah, kita lunch. So datang lah, ibu masak apa? Rendang ayam. Okay. Sebagai orang Melayu, rendang ayam on occasion random, right? It's a random thing lah. Tak fikir apa-apa. Dengan tak sengajanya, hamba Allah ni makan, baca doa semua tau, settle. Kira dia buat, dia letak benda kat dalam. Macam nasi kangkang, tapi ni nasi rendang lah. Faham. Rendang sudah dikangkang. Rendang kangkang. Saksikan rendang kangkang. Habiskan ketau. Satu hari tu I demam. Okay, I demam, I kat rumah dia. Then as a person, you will give ubat kan. Ni makcik suruh kasih I satu helai kain. Kain. Okay, pakai benda ni, nanti insyaAllah boleh reda lah demam. And during that period, tak balik tak apa. Oh, duduk situ lah. Pasal I selalu balik kerja, balik rumah dia. I will always have time to go there, but never have time for my family. Kita kalau tidur bersama pun, kita tak tidur asing-asing bilik. The weird thing is, I tak tahu yang I kena tau. I tak tahu yang dia try to do something to me. Until I terbangun halfway, rasa macam ada orang tengok. Rumah dia 5 bilik. Rumah lama, akan besar kan hall. Ni, you just picture this baring kat sini, coffee table, sofa. So I baring macam ni. So I tengok, I tu macam ada satu benda ni. Mau je. Apa pelan-pelan. Dia pakai baju nurse yang lama ni, yang ada heat. Ya, ada heat dress lah. Like the old school nurse. Kalau tengok Silent Hill nya type of nurse. Macam suster ngesot ya. Iya. Ya Allah. Benar. Beneran anjay. Dia macam gini, tengok aku gini.